Aku nak share dengan korang satu kad kripto yang boleh guna dekat Malaysia. Ada airdrop kripto and ada cashback bila korang berbelanja dengan kad ni. Okey, kad ni ada dua jenis. Satu virtual, satu lagi physical. So, untuk virtual, ada dua je. Kas, original card dan Solana card. Untuk kad ni, percuma je. Lepas add, boleh guna terus. Untuk physical card pula, korang boleh tengok yang ni. And korang perlu bayar untuk dapatkan kad ni. Ada K-Card, X Card, Founder Card. Untuk Solana, ada Solana Standard Card, Luma Card, Gold Card dan terakhir, Solid Gold Card. Lepas tu, untuk cashback, kalau korang ada tengok tadi, setiap card ada cashback. So, cashback yang korang akan dapat ni dalam bentuk point. Point ni korang boleh tukar kepada cash lepas kas listing coin dia. Boleh rujuk dekat apps, dekat bahagian rewards kalau korang nak dapatkan maklumat lebih tentang cashback ni. Lepas tu ada boost. Kalau korang ambil kad Solana and korang ada staking Solana, boleh stake dekat kas untuk korang boost reward kas. Okey, berkenaan airdrop. Kalau korang sign up kas guna referral link aku, korang akan dapat 500 point airdrop. Nilai dia dalam $25 sekarang ni. Jadi korang boleh tekan link yang aku letak dekat description video ni. Untuk free card, korang boleh rujuk dekat sini. K-Card dan Solana Card, annual fee $20 setahun. Untuk annual fee X Card dan Solana Luma $1,000. Founder Edition $5,000. 8 Card dan Solana Gold $10,000. Dan you guys boleh buat perbandingan sendiri dekat sini. Setiap kad ada perbezaan fee. So korang boleh tengok kat bawah ni transaction fee. Jom kita add visual card. First korang download dulu app. Lepas dah download app, korang klik referral link aku, sign up macam biasa. Lepas dah login, klik add card. Korang proceed untuk KYC. Lepas dah verify, klik add card. Dekat sini ada virtual card dan juga physical card. Macam aku ambil virtual card Solana. Sebelum tu, baca dulu more detail untuk tahu tentang card ni. Kalau korang okey, klik get card. Okey, untuk physical card, korang kena deposit dahulu. Cara dia, korang pergi kat home. Klik receive. Klik on change. Pilih USDT. Network. Pilih Solana. Lepas tu, klik copy address. Lepas tu, paste dekat exchanger ataupun wallet yang korang nak withdraw. So, korang pun dah add card. Next, boleh add card ni dekat wallet, Apple Pay ataupun Google Pay. Dekat wallet, add je detail card secara manual. Nak dapatkan card details, korang klik card, klik show details, settle. Next, korang boleh follow Xcast and join community dia dekat Telegram. And jangan lupa join community aku and private group. Update berkenaan kripto kita akan share dekat situ. Jom, aku nak shopping pakai duit profit kripto. So tak banyak pun transaction aku hari ni, hanya 2 je. So setiap transaction aku kena charge 2%. So korang boleh tengok kat sini, ni MYR, ni USD.